Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Lelaki itu tempat ternyamannya adalah di sisi seorang bergelar isteri. Ketika dunia menggoncang hidupnya, seseorang lelaki hanya berharap ada bahu untuk bersandar demi sehela nafas yang menenangkan. Ikuti kisah ini. Saya yang bini pun tanya dia kenapa semua dia tak akan cerita sebab pasal dia semua tak akan tahu. Terkejut bila dia buat macam ni. Pada petang Ahad 16 November 2025, seorang lelaki berusia 25 tahun dilaporkan terjatuh dari kilometer 2.8 Jambatan Pulau Pinang arah pulau menuju Perai. Kejadian itu disedari pengguna jalan raya yang melihat sebuah motosikal Yamaha Y16 ditinggalkan di tepi tembok. Lebih menyedihkan, bersama motosikal itu turut ditemui bungkusan pakaian dan telefon bimbit milik mangsa. Panggilan kecemasan diterima JPPM Pulau Pinang pada jam 6.56 petang. Menurut penolong pengarah operasi kebombaan dan penyelamat John Sagus Perancis, justru pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Perai dikerahkan ke lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai sudah terjatuh ke laut ketika saksi tiba. Oleh itu, operasi mencari dan menyelamat ACR segera digerakkan. Sejurus laporan diterima. Anggota bomba tiba dalam tempoh kurang 15 minit untuk penilaian awal. Ketika operasi dimulakan, cuaca masih terkawal namun arus laut dilaporkan agak kuat. Keadaan itu memerlukan koordinasi lebih teliti dari semua pasukan penyelamat. Menjelang malam, ACR diteruskan menggunakan lampu sorah dan aset laut JBPM. Pasukan penyelamat DI PPDA dari BPB Bagan Jermal dan BPB Butterworth turut digerakkan. Keadaan gelap serta arus laut yang berubah-ubah menyukarkan pencarian awal, namun operasi diteruskan sehingga lewat malam. Pada Isnin pagi 17 November 2025, kawasan pencarian diperluaskan meliputi radius 4 km dari titik mangsa disyaki terjatuh. JBPM membuka pos kawalan bomba di pangkalan Mary Mak Mandik Butterworth untuk menyelarahi gerakan ACR. Operasi turut melibatkan Maritim Malaysia yang mengerahkan sebuah bot rondaan. Polis Mary menambah sokongan aset bagi memantau perairan. Ketika operasi ACR berjalan, pula gambar maikat seorang individu yang didakwa sebagai mangsa. Lelaki berkenaan tampil membuat penjelasan melalui video berdurasi 59 saat. Dia memohon agar orang ramai berhenti menyebarkan gambarnya. Jelasnya, dia hanya saksi, bukan mangsa yang terjun dari jambatan itu. IC yang di-sharekan di grup-grup tu, itu adalah gambar IC saya. Saya adalah saksi. Saya saksi kejadian. Untuk klarifikasinya, saya punya IC tu diambil gambar oleh hanya dua pihak. Iaitu pihak yang pertama, pihak polis, dan pihak yang kedua, pihak bomba. Saya tak tuduh mana-mana yang leak. Saya cuma minta pada siapa yang dapat gambar IC saya, delete segera. Dan pada grup-grup yang masih duk share, delete segera. Kalau kata masih lagi simpan ataupun saya dapat siapa yang share, minta maaf, saya terpaksa masukkan nombor anda dalam report saya. Di sebalik tular yang berlaku, isteri mangsa masih menunggu perkembangan suaminya. Nurul Natasha Amira Ishak, 19 tahun, yang sedang hamil 5 bulan, merayu warganet berhenti meninggalkan komen negatif. Dia menyatakan tekanan emosi semakin memuncak kerana pelbagai spekulasi tidak berasas. Katanya, hanya pihak berkuasa layak mengeluarkan maklumat rasmi. Wanita itu turut meminta agar orang ramai mendoakan keselamatan suaminya. Dia menegaskan bahawa hanya Tuhan mengetahui apa yang suaminya lalui sebelum kejadian. Sebagai isteri, dia sendiri tidak mengetahui sepenuhnya apa yang dirasai arwah. ACR diteruskan sepanjang hari Isnin dengan liputan lebih luas. Pasukan Maritim Malaysia meningkatkan rondaan air menggunakan bot khas dengan sistem navigasi. PPDA melakukan selamat setakat kenderaan mengizinkan berdasarkan arus. Namun sehingga petang, tiada penemuan signifikan dilakukan. Pada malam kedua pencarian, pasukan APM dan pasukan bomba sukarela turut membantu pemantauan kawasan pesisir. Keselamatan anggota diberi keutamaan kerana gelombang mula meningkat. Operasi malam dihentikan pada jam tertentu sebelum disambung pada pagi Selasa. Keluarga mangsa masih belum muncul di lokasi ketika itu. Menjelang Selasa pagi 18 November 2025, harapan keluarga untuk menemui titik jawapan akhirnya tiba. Penantian hampir 2 hari seorang isteri berakhir apabila jasad suaminya yang dikuatiri lemas selepas terjatuh di kilometer 2.8 Jambatan Pulau Pinang Ahad lalu ditemui hari ini.
pada jam 9.35 pagi. Satu mayat lelaki ditemui terapung berhampiran jeti pelayaran Pangkalan Wil, kira-kira 8 km dari lokasi jatuh. Penemuan disahkan oleh CPPM Pulau Pinang melalui kenyataan rasmi. Mayat itu dibawa ke jeti Jabatan Laut Batu Uban sebelum diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Operasi ACR kemudian ditamatkan pada jam 11.45 pagi. Selepas bertungkus lumuh hampir 40 jam, Jabatan Bomba mengesahkan mangsa lengkap berpakaian putih ketika ditemui. Pada jam 9.50 pagi, isteri mangsa menerima panggilan mengesahkan penemuan mayat suaminya, Elmi Nur Zamani Aizat Abdul Azim, 25 tahun. Ketika dihubungi, dia berkata jasad suaminya telah dihantar ke Hospital Pulau Pinang. Suasana pilu menyelubungi keluarga apabila berita itu disahkan. Di media sosial, Nurul Natasha memaknai hantaran menyentuh hati. Dia menulis bahawa pemergian suaminya sangat menyakitkan, namun reda dengan ketentuan Allah. Sana sayang dan harapan agar suaminya menunggu di alam sana menjadi luahan terakhirnya. Dia turut menyebut anak-anak mereka kini menjadi amanah yang ditinggalkan. Dia mendedahkan bahawa suaminya pernah memberi petanda ingin pergi sejak beberapa minggu lalu. Arwah pernah menyuruhnya menjaga anak-anak sendiri jika sesuatu berlaku. Tanda-tanda itu tidak disedari keluarga kerana disangkakan gurauan. Hanya selepas tragedi ini semuanya menjadi jelas. Kakak dia kenapa dia kata ramai sangat ligan bapa. Lepas tu cakap kat dia, siapa yang ligan? Bapa janganlah duk mengarut, ambil semayang tidur ramai di tepi bapa. Lepas tu dia cakap, dok mama betul ramai sangat yang ligan bapa. Bapa tak tahu nak pergi tempat mana. Lepas tu terus dia riak, dia kata macam ni, mama, bapa tak sampai hati nak tinggal bapa balik mama lagi. Lepas tu dia memang tak mahu tengok muka anak dia macam bagi tempat mak. Menurut isterinya lagi, arwah mengalami gangguan berunsur mistik bermula ketika mereka menetap di bahagian serai. Arwah sering meracau dan mendakwa ramai orang mencarinya. Keadaan itu menyebabkan mereka berpindah ke rumah ibunya di Bertam untuk keselamatan anak-anak. Gangguan itu berlarutan beberapa minggu sebelum kejadian. Seminggu sebelum tragedi, pasangan itu turut ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan. Ketika melalui terowong menora, arwah berhenti secara tiba-tiba sambil mengadu sakit kepala. Dia menghentak kepala sendiri kerana tidak tahan. Keadaan itu memaksa mereka berhenti di RAR Taiping untuk mendapatkan bantuan. Arwah kemudian dikejar ke Hospital Taiping menaiki ambulans sebelum dipindahkan ke Hospital Sebarang Jaya atas permintaan keluarga. Kejadian itu menambah kebimbangan isterinya mengenai keadaan mental arwah. Namun arwah tidak pernah merungut tentang tekanan hidup. Dia hanya menyebut dirinya sudah tidak lama. Ibu mangsa, Arni Sabrina Yahya, 46 tahun, turut hadir di HPP untuk proses pengurusan jenazah. Dia menafikan sekeras-kerasnya dakwa warganet tentang masalah rumah tangga sebagai punca. Katanya, hal kecil dalam keluarga itu perkara biasa. Arwah dikatakan anak sulung yang baik, ceria dan menghormati ibu bapa. Arni Sabrina berkata arwah menghubungi melalui panggilan video sehari sebelum kejadian. Dalam panggilan itu, arwah sempat berpesan agar dia menjaga diri. Dia menyangka arwah hanya ingin ke dobi untuk mencuci pakaian. Malah, pakaian yang ditemui di jambatan juga masih berbau wangi dan belum kering sepenuhnya. Ahli keluarga turut menjelaskan bahawa arwah bekerja sebagai pembantu peniaga pasar malam. Menurut abang iparnya dikenali sebagai Fitri, maklumat salah di media sosial banyak mengganggu mereka. Oleh itu, mereka berharap spekulasi liar dihentikan segera. Arwah meninggalkan seorang balu muda berusia 19 tahun. Dia kini menjaga dua anak lelaki berusia 5 tahun dan 8 bulan. Lebih memilukan, dia sedang mengandung anak ketiga mereka. Namun, status terakhir mangsa terus menjadi tanda tanya. Begitulah kehidupan ini, penuh dengan pancaroba dan ujian. Namun percayalah setiap ujian ini pasti datangnya dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah putus asa dan teruskan berdoa untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa Allah yarham dan salam takziah buat ahli keluarga. Al-Fatihah.